Dan ini antara amalan yang disebut di dalam hadis yang amalan yang tidak terputus. Walaupun seseorang itu meninggalkan dunia, termasuklah ialah sedekah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terutamanya apa yang dilaksanakan oleh KMPK seperti wakaf, ini antara amalan ibadah yang akan menjadikan investment kita di hari kelak nanti, yang akan membantu kita untuk menaikkan darjat ya, ataupun meninggikan darjat kita di dalam syurga. Dan amalan ini antara amalan yang tidak terputus, apatah lagi jika seseorang yang membacanya menggunakan apa yang diwakafkan seperti Al-Quran, dan orang yang selalu membacanya, maka orang yang mewakafkan tersebut akan mendapatkan pahala juga. Dan ini antara amalan yang disebut di dalam hadis yang amalan yang tidak terputus. Walaupun seseorang itu meninggalkan dunia, termasuklah ialah sedekah. Sedekah dan ilmu dan doa seorang yang saleh. InsyaAllah Al-Quran ini memang sangat membantu bagi pelajar-pelajar madrasah ini. Yang pertama, dalam Quran ini mengajar kita bagaimana nak menghafal. Contohnya macam mana nak hafal satu persatu ayat ini, dan sambil membaca kita boleh faham apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Dan Al-Quran ini memang sangat bermanfaat, apatah lagi di bulan Ramadan ini kita boleh bertadabbur. Dan ada beberapa tema-tema ayat Al-Quran kat sini yang di-highlightkan. Dan dalam Al-Quran ini, bagi pelajar yang susah menghafal, kita faham ada pelajar yang tak mampu nak menghafal satu muka surat, dua muka surat, ada sebahagian yang suku, ada sebahagian yang 2 hari pun baru dapat hafal. Jadi kat sini dalam Al-Quran ini ada warna hijau dan putih lah. Jadi bagi yang susah menghafal, dia boleh hafal suku, dan dalam waktu yang sama dia dapatlah hafal walaupun sedikit. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pewakaf-pewakaf yang telah mewakafkan Al-Quran di dalam program ini, dan semoga berterusan amalan seperti ini, dan semoga amalan ini ataupun amalan seperti wakaf ini menjadi saksi kita di hari kelak nanti. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك البلاغ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أطل عمرهم يا الله، اللهم ارزقهم حلالا طيبا، اللهم ارزقهم حلالا طيبا، وارزقهم فهما واسعا، وارزقهم حياة طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.